Bagi petua untuk tuan-tuan. Maklum, kalau ada anak-anak yang ketegak, ambil rambut lepas 3 helai. Saya nak ajar ni. Yang ni dalam kitab Lum'atul Awrad ada cerita. Ambil rambut. Anak ketegak ke, bini ketegak ke, lelaki ketegak ke, ambil. Saya bagi contoh Maklum, buat kat Maklum. Nah, Maklum balik, Maklum bagi dia lena lu malam ni. Jangan malam ni buat malam ni lagi. Hang nak buat kaku, aku nak buat kat hang tetap siang lagu tua. Beli lena lu malam ni. Tenang lu. Ni nak rawat orang yang hati dia keras. Orang yang ketegak. Kan Maklum tengok seminggu lepas tu dia lupa Maklum pergi. Dia dah tengok TV, Maklum pergi. Abang rak tarik 3 helai. Senang kan? Tak apa, tak ustaz ajak orang lain, tak apa. Awak Maklum tak boleh buat dapat luhang kepala tu cerah masa depan. Haram sorak pun tak ada. Mula kahwin cekelak hek rambut dia kot tengah ni tak ada. Ada orang lelaki yang tak ada rambut kot tengah ni. Kot tepi je. Tu nama dia kepala cekelak hek. Tak apa, tak ajak orang lain, tak apa Maklum. Rambut tak ada. Pak Long ada tak bulu dada? Ada ke tak? Ada 3 orang tu lah ustaz. Hak tu nak nampak tegak pun main dengan 3 orang tu kalau cabut tak tumbuh dah bulu dada tu. Tak apa jangan dia cabut. Maklum biar dia lena. Dia lena tengah malam, Maklum pergi tamu muka dia buat lagu tu. Lain kelia. Natang dia lena dah. Ha? Ada bini panggil lelaki menatang haram pun dah. Orang sik saya pergi ceramah. Saya masuk makan lah rumah dia. Habis makan saya pergi belayak. Keluar belayak nampak orang perempuan ada 3 orang duduk tang dapur tu. Saya pergi terima kasih lah Maklum jamu kami makan apa. Tuan rumah tu kata Allah tak ada apa. Sakit dia. Orang sik bukan sikit sakit. Sakit dia. Saya kata Maklum ni isteri tuan rumah kot. Oh alhamdulillah rumah pun besar Maklum ni. Alhamdulillah. Maklum duk berapa orang dalam rumah besar ni? 2 orang apa 2 mendatang tu. Dia panggil lagi dia mendatang. Haram. Saya kata. Orang sik. Saya tak mohong sungguh. Saya nak mohong tentang buat apa? Saya ustaz. Maklum biar dia lena, Maklum pergi kat muka dia. Buat lagu tu. Kelia, lena. Maklum pun merangkak naik atas katil. Jangan pergi duduk terus ikut dia sedap. Merangkak. Pak Long lena pakai kain plekat. Maklum angkat kain plekat. Jangan duk tengok. Google lah, Google. Search, cari Google. Oh, ada kat bulu betih dia cabut 3 helai bulu betih. Maklum gelak tu faham kau lain tu. Boleh tahan Maklum aku cerita ni. Dia faham lebih daripada kita cerita ni. Saya nak abang bulu betih tu ambil 3 helai. Tak atas tapak tangan kanan. Nah, rambut boleh, bulu tangan boleh, bulu betih boleh. Yang tak boleh, bulu hidung, bulu mata, bulu kening, bulu kemaluan, bulu ketiak. 5 bulu kita tak mau. Hak lain tu ambil lah. Yang afdal ambil rambut. Tak atas tapak tangan kanan. 3 helai. Maklum nak baca apa? Nak baca apa? Yang pertama, baca suratul Fatihah 33 kali. Tu dia. Mampu. Tak ada siapa mampu lagi ada baca Fatihah 33. Tak larat, tak larat. Baca 7 kali. Pun tak larat. Paling kurang 3 kali. Itu boleh gagah. Ambil 3 kali lah, nyegan. Dia menjarak pun kurang sikit. Yang kedua, baca ayatul kursi. Ikut bilangan Fatihah kita mula berapa. Kalau 33, 33. Kalau 7, 7. Kalau 3, 3. Baca ayatul kursi. Orang duk nampak ayat kursi nak halau hantu. Tu masalah orang Melayu ni. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dia senarai 50 lebih kelebihan ayat kursi. Nak melembutkan hati. Nak apa lagi? Nak ala hantu boleh lah. Macam Maklum balik lagi jalan. Nak pergi tu taman depan tu ke. Jalan-jalan kerak kat pokok tu hantu terjun. Boom. Hulala. 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 Hantu baru tu. Hantu pun tak larat pasal kemarau. Maklum pun macam kursi. Allahu la ilaha illa. Tak nak habis meramu yang kencing no. Mboi. Puang. Hantu pun hulala. Hulala. Baca kali kedua. Puang. Hulala. Hulala.
baca kali ketiga. Puang tak lari. Kali keempat jangan baca ayat kursi. Ambil kursi katok kepala. Tu bukan hantu lah. Baca ayat kursi. Nombor 3, selawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil. Ayat syifa, selawat syifa. Yang keempat, baca suratul Fathi. Inna fatahna laka fathan mubina. Ayat 1 sampai 5. Ikut berapa yang kita mula tadi, 3 ke 7 ke 3. Yang kelima, baca surah Taha 1 sampai 5, juga bagi sama dengan awal. Yang keenam, baca zikir Ya Halim. Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim 1000 kali. Yang ketujuh, yang terakhir, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim 1000 kali. Boy, syarat tu buang bulu tu, buang. Tak guna dah rambut tu lah. Gosok dua tapak tangan, pi dekat kepala dia, tolak daripada atas turun pi ke bawah sambil baca suratul Fatihah, niat untuk lembutkan hati dia. Balik buat. Saya bela budak-budak tuan-tuan, hak mana ketegak saya buat lagu tu, insya-Allah berjarak. Ustaz, kami balik buat tak betul, makna baca tak kena, tajwid tak betul, balik buat tuan-tuan. Ajak anak bini kita, suami kita mai. Yang mana yang jenis keras perut pedal tu mai. Tentangnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang kedua, kata Arab Badawi, kata Nabi Arab Badawi. Diri salat, jaga salat, insya-Allah salat kamu akan sempurna untuk masuk syurga. Ada 2 lagi tuan-tuan, sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang.